Ni dah masuk minggu ketiga. Kejap lagi nak masuk minggu keempat. Dah minggu ketiga dah nak masuk minggu keempat Ramadan. Minggu hasil. Badan korang, sayang korang ke benci? Jom bawang. Ramadan Mubarak setahun sekali, sebulan penuh mengubah diri. Amalan jadi rutin unik, tapi nafsu masih menjerit. Kabur bersahur tak kena, seharian merana. Berbuka berlebih ke pagi, tersiksa makanan dikawal, tapi hati goyah. Mana yang baik, mana musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang. Okey, menjelang minggu ketiga Ramadan, ramai wanita matang, wanita 40-an dah mula ada rutin yang lebih stabil. Waktu makan dah lebih jelas, jarak antara masa makan iaitu rutin sahur, berpuasa, berbuka, moreh, sahur dah diterima oleh badan. Tidur pun selalunya lebih boleh diurus berbanding minggu pertama. Oops, saya dah tak tidur balik lepas sahur. Jadi, minggu ketiga biasanya bukan lagi cerita tentang survive ataupun nak lepaskan hari-hari tu. Minggu ketiga selalunya ceritanya adalah cerita hasil. Sama ada korang rasa macam orang baru atau korang rasa makin lesu, letih, lemah. Dan yang menariknya, minggu ketiga kita akan nampak kesan yang ketara pada keadaan badan kita. Badan dah boleh bagi tindak balas daripada apa yang kita dah belai dan layan dia selama 2 minggu puasa. Kalau 2 minggu lepas korang jaga makan, jaga air, tidur agak-agak paras cukup, tak cukup, maksudnya ganti sana sikit dan ada gerak sikit-sikit, minggu ketiga selalunya badan mula balas baik. Apa tu? Tapi kalau 2 minggu lepas, banyak ikut keadaan. Makan heavy, berat. Manis, makan manis banyak dan kerap. Makan manis kerap, tidur masih terganggu, maksudnya macam tak tidur, kadang-kadang tidur lambat sangat, lepas tu tak pandai nak cover-cover balik. Minum air pun kelam kabut. Jadi minggu ketiga biasanya badan akan mula rasa berat. Well, ini bukan saya mahu menghukum baik ataupun tidak. Ini keadaan badan kita yang dah buat perkiraan. Badan tengah kira apa yang masuk, apa yang kurang, apa yang kita jaga, apa yang kita abaikan dan minggu ketiga ini dia mula tunjuk hasilnya. Sekarang saya nak pecahkan dua arah yang biasa berlaku dalam minggu ketiga. Okey? Arah pertama bila asas dijaga. Biasanya yang orang perasan dulu bukan turun berat badan. Tak adalah turun 2 minggu turun 5 kilo. Yang orang perasan dulu ialah kepala yang berat ni, berat kepala, bukan kepala berat, kepala memang berat sebab banyak tulang. Kepala berat akan rasa kurang. Pemikiran, maksudnya pemikiran lebih jelas, tak rasa kabur sangat, maksudnya tak blur lah. Brain fog tu maksudnya the English word is less brain fog, dan tak rasa susah nak fikir sepanjang hari. Lancar je. Badan pun tak lembab sangat. Tak macam kura-kura tu. Rasa malas bergerak tu mula kurang. You macam tiba-tiba ada dapat energi lebih. Dan korang masih boleh fokus dengan baik. Dan perut pun selalunya jadi lebih selesa. Tak bermaksud terus hilang kembung ataupun tak lapar. Maksudnya ramai akan rasa perut tu lagi baik, lebih baik perangai dia, tak buat hal selalu. Dan bila perut lebih selesa, kepala pun biasanya akan rasa lebih lapang lah. Kadang-kadang korang akan cakap macam ni, aku rasa ringanlah sikit minggu ni. Bukan sebab dah kurang dosa, mungkin ya jugalah. Tapi sebab badan jadi lebih bertenaga. So you are in a steady state energy. Kenapa badan boleh rasa lebih baik pada minggu ketiga padahal kita berpuasa kan? Sebab bila masuk minggu ketiga, orang dah mula adapt ataupun membiasakan dengan rutin puasa. So what we are getting is metabolic adaptation ataupun adaptasi metabolisme. Minggu satu, badan macam terkejut. Dan dia adalah dalam minggu transisi, transition week. Minggu kedua, badan mula cari rentak.
So dia adaptation, nak membiasakan ke diri. Jadi minggu ketiga badan dah biasa dengan tingkap puasa. So your fasting window, so kita ada satu tingkap puasa, maksudnya kita ada sahur, puasa, buka. And ada masa, ada gap masa tu. So badan kita dah mula biasa dengan ritma tu. Hormon lapar which is ghrelin dan keinginan makan sesuatu yang istimewa, timing craving, pun dah biasanya dah boleh agak dah. Ini adalah kerana ritma makan ataupun predictable appetite rhythm. Tu yang buat ramai orang berada dalam keadaan yang stabil. Jadi dia tak adalah hangry. Hungry tapi tak hangry. So saya pecahkan kepada 5 sebab yang paling biasa kepada keadaan ini. Yang pertama adalah tenaga lebih stabil, stable energy. Bila berbuka dan sahur lebih seimbang, gula dalam darah lebih terkawal. So we got glucose stability, glukosa dalam darah stabil. So jadi insulin tak perlu tiba-tiba naik. Dan bila gula dalam darah tak naik turun mendadak, badan kita kurang crash, maksudnya kurang apa orang kata, kurang macam kena langgar lepas kita makan. Sebab tu lepas makan korang tak mudah sangat mengantuk dan kepala tak jadi berat. Yang kedua adalah badan lebih senang guna lemak sebagai tenaga, fat oxidation. Jadi bila badan dah biasa puasa setiap hari, dia jadi lebih cekap untuk, bertukar kepada pembakaran lemak. So dia bakar lemak kita, yeay bakar lemak antara waktu makan. Jadi bila tenaga lebih konsisten, maksudnya, sahur, lepas sahur kita akan dapat tenaga daripada makanan kita directly from the food yang kita makan. Lepas 4 jam kita tak makan, tak minum, makanan yang baru dapat masa sahur tu dia dah guna habis, 4 ke 5 jam macam tu. Ada perbezaan antara intermittent fasting yang minum. Bila kita fasting tak minum ni, so dia cepat sikitlah dia bakar. Biasanya 8 jam. I think it will be lesser than that lah bila kita puasa bulan Ramadan. So dia start akan gunakan tenaga daripada lemak. So dia start pecah lemak tu. Pecah 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 pecah. Yeay, lemak kita berkurangan. So, dan itu menjadikan kita punya tenaga dalam badan tu steady, stabil. Dan kita kekal bertenaga semasa puasa. Yang ketiga adalah otak rasa lebih clear sebab sistem saraf yang lebih rileks. Bila rutin lebih konsisten, badan kurang hidup dalam mood kelam kabut. Bila hormon stres tak asyik nak menyala, kan, emosi kita akan jadi lebih stabil dan kepala rasa lagi ringan. Dalam sesetengah orang, berpuasa dan pergerakan ringan boleh jadi bonus untuk otak. So, dia akan activate BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, yang membantu untuk fokus dan memberikan mood yang bagus. Walau bagaimanapun, this mood kalau kita gula dalam darah kecamuk, dia tak boleh nak kacau, tak boleh nak bantu jugalah. Keempat adalah pergerakan usus yang lebih cantik. Bila makanan kita seimbang, masa makan yang lebih teratur, usus kita senang nak bekerja. So, kembung perut tu kurang, perut tak rasa tegang sangat dan ramai akan rasa lega lepas berbuka ataupun keesokan paginya. Yang kelima, badan rasa lebih ringan sebab kita kurang radang ataupun inflammation. Ringan lah, maksudnya not exactly semua keradangan kurang dan kita kurang bengkak ataupun bengkak air. Bila gula dalam darah kita tak asyik spike ataupun mencanak naik, ramai akan mula rasa kurang berat badannya, kurang rasa macam bengkak. Itu yang buat kita rasa ringan dan stabil sepanjang hari. Okey, di sini proses autophagy dan pengeluaran hormon pembesaran ataupun growth hormone mula berlaku. Saya jelaskan dengan ringkas. Autophagy ialah proses clean up and recycle ataupun pembersihan rangkitas semula dalam sel yang cenderung aktif bila insulin kita rendah. Dan ini selalunya dapat dicapai apabila badan berada dalam keadaan berpuasa. So dalam Ramadan, ia berlaku ikut jam puasa harian. So bukan berlaku bila dah masuk minggu ketiga. Baru nak jadi yang proses autophagy dok lah, dari awal pun dah start. Namun di minggu ketiga baru kita nampak ketara kerana rutin dan konsisten. Kita ada satu kita dah has become puasa dah jadi satu rutin kan. Minggu ketiga dah 3 minggu puasa kan. So jadi badan tu lebih kerap masuk kepada fasa yang sama hari demi hari dan kurang gangguan daripada spike sugar.
Okey, dan growth hormone pula memang ada kaitan dengan berpuasa dan tidur. Jadi bila tidur kita makin okey, pemulihan sel ataupun sel recovery pun biasanya akan baik. Tapi kalau tidur masih lagi terlalu berpecah, um, benefit dia, kebaikan dia tak dapat terasa jugalah. Jadi sebab tu bila saya cakap minggu ketiga ni minggu hasil, maksudnya badan tengah tunjuk tindak balas daripada belayan kasih sayang kita pada dia selama 2 minggu awal puasa. So arah yang kedua, bila asas tak dijaga, so dia jadi low dip. So minggu ketiga boleh jadi minggu kita rasa makin berat walaupun korang rasa aku makan macam biasa je. Tanda yang biasa berlaku, lepas berbuka korang jadi sangat mengantuk dan kepala jadi berat, pemikiran jadi kabur, brain fog, susah nak fikir dan rasa serabut, badan rasa lembab, lepas tu rasa malas nak bergerak sepanjang hari, perut pun makin meragam, kembung, rasa tak selesa, rasa sempit, and then dan ramai mula mendapat sembelit, constipation. Susah nak membuang atau berhari-hari membuang tapi tak lawas. Kadang-kadang bukan setakat perut, minggu ketiga ni ada juga yang mula rasa sakit kepala. Lebih kerap, jenis yang berat, tegang ataupun rasa macam pressure. Ada yang sinus mula meragam, maksudnya dia punya resedung dia mula meragam. Jadi hidung tersumbat, hidung hingus pekat, rasa berat kat muka kawasan ni, sinus congestion. Dan ada yang rasa macam tahap kesihatan dia menurun. Jadi badan senang sakit, tekak gatal selalu, lepas tu ada batuk, rasa macam nak demam. Ini semua bukan sebab tak ada disiplin. Yelah tu tak ada disiplin lah, makan manis-manis sangat. Selalunya ini sebab corak yang gula dalam darah turun naik. So, jadi tenaga kita pun ada tenaga pun like ada energy swing. Turun naik lah macam pshu 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 kan. So, dia dah berkumpul selama 2 minggu. Untuk minggu pertama dan minggu kedua dia boleh masih lagi cover. Satu, first thing semangat puasa tu lah. Yang kedua, kita masih lagi adrenaline rush tu ataupun stress hormone tu masih lagi bekerja dengan hebatnya. Tapi masuk minggu ketiga dia dah jadi fatigue lah, penat. So jadi minggu ketiga badan kita menunjukkan realiti sebenar. Maksudnya dia bagi laporan lah, "Okey, kau tak jaga kan kesihatan kau punya food and then your sleep and your water. I bagi kat you report ni lah." Macam tu. Dan macam saya cakap tadi, kenapa dan kita ada 3 sebab post meal crash ataupun gula turun secara cepatnya selepas berbuka. So kalau berbuka makan banyak manis ataupun tepung ataupun tinggi karbohidrat, terutamanya karbohidrat ringkas, simple carbs ataupun portion dia besar, porsi dia besar ataupun another term kita banyak makan karbohidrat halus, refined carbohydrate. Jadi gula dalam darah cepat naik dan turun. Jadi insulin keluar banyak, banjir insulin berlaku, lepas tu gula pun turunlah dengan cepat because maksudnya banyak pembantu datang, dia cepat-cepat pick up gula 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 gula, lepas tu tiba-tiba gula tu terus rendah. So what happened to that is, kita akan jadi sangat mengantuk lah, macam penat lah. Maksudnya kita banyak sangat keluarkan. Macam kita tengok Boba Boy kan ada berapa, 5. Nakia, Boba Boy ada berapa? 5 elemen. So jadi semua elemen keluar. So dia jadi penat lepas tu. Macam itulah keadaan dia. Yang kedua adalah hutang tidur. 7. Yang kedua adalah hutang tidur mula makan balik. So dia ada sleep debt. So jadi hutang tu dia claim balik. So bukan semata-mata kurang tidur tapi tidur yang berpecah-pecah. So minggu pertama badan boleh tahan. Minggu ketiga otak dah bagi signal. Fokus turun, cepat nak sentap, emosi senang koyak, badan rasa berat. Yang ketiga adalah air dan mineral yang tak seimbang. So bila ada orang minum air tapi banyak minum teh ataupun kopi ataupun air gassy, kan, teh hijau tu banyak ada kafein. So, bila mineral tak cukup ataupun ada electrolyte imbalance, mineral dalam darah tu tak seimbang, jadi badan akan rasa flat lah. So jadi mudah pening-pening macam tu. Usus pun kita jadi malas. Yang tu boleh menyebabkan sembelit. Ada lagi satu. Ada lagi 2. Yang keempat, usus jadi slow. So bila kembung, sembelit, badan penat. Banyak proses dalam badan. Jadi mood, tenaga dalam badan
tahap imun pun akan jatuhlah sebab, usus berkait-mengait dengan imuniti kita, sistem imun kita. So, jadi bila usus kita stuck ataupun tersangkut, barang tak boleh nak keluar, kepala pun jadi beratlah. Emosi memang sangat-sangat sensitif because tak boleh nak membuang, so you become, sembelit emosi, sembelit perut. Yang kelima adalah sinus. Sinus ataupun tahap imun yang mudah terganggu. So, bila badan letih, gula darah cepat naik turun, tidur tak teratur, tahap imuniti kita boleh terganggu. Sebab tu orang minggu ketiga tiba-tiba je sesemut. Actually tak payah tunggu minggu ketiga pun. Kadang-kadang minggu pertama pun dah start. But yang tu lebih kepada detox. Tapi kalau dia bawa sampai ke minggu ketiga, detox dah settle, minggu kedua, dia kata, "Eh, orang ni macam tak jaga je, dia detox, kita detox tapi dia tak jaga dia punya, 3 benda yang penting tu." So, minggu ketiga dia akan tangkap terus kita punya sinus. So, kita rasa macam nak demam lah, and then, susah hatilah. So jadi bukan Ramadan tu bukan shutdown, dia tak menyebabkan imun sistem kita, jatuh, tapi sebenarnya badan tu tak boleh nak kejar balik apa yang kita kurang dan corak tenaga kita tu tak stabil. Sebab kita punya window of eating kita singkat. Itu yang menyebabkan ianya berlaku. So, kalau korang berada dalam arah yang kedua, jangan panik. Ini bukan, failure, bukan kegagalan. Cuma badan bagi signal supaya kita betulkan satu 2 benda je. Ya ke? Yeah, but then you have to correct those things lah. Dan satu lagi, orang tak sebut untuk wanita matang. Badan kadang-kadang tunjuk report pada head dan hormon. So, pada wanita matang, minggu ketiga ni kadang-kadang korang akan nampak kesan pada head dan hormon. Sometimes ada yang awal awal puasa jadi dia tak ada effect lah. Orang lain dia belum puasa lagi, orang dah puasa. Kalau minggu kedua tu okey lagi. Tapi kalau dia punya head datang pada minggu ketiga, akan nampak kesan dia. So, ada wanita yang, head dia jadi lagi lancar. Jadi dia kurang tanda-tanda sebelum period, PMS dia kurang, premenstrual syndrome dia, badan dia jadi lagi stabil. Tetapi ada juga yang perasan kitaran head dia jadi lain sikit. Sama ada dia lebih awal, lambat, keluar secoit-secoit, spotting ataupun ada simptom yang lain daripada biasa. Ini sebenarnya tak pelik dalam wanita yang berada dalam fasa 40-an, 50-an, hormon memang perimenopause hormon memang lebih sensitif. So, we have hormone sensitivity bila rutin berubah. Terutamanya perubahan tidur, corak makan, stres, corak tenaga harian. Jadi bila Ramadan tu ubah rentak hidup, ada wanita rasa hormon tu macam, dia tenang sekejap. Biasanya bila makan lebih teratur dan gula dalam darah lebih stabil. Tapi bila ada juga yang jadi lebih terganggu, bila dia punya tidur tu dia tak cuba nak cover balik lah. Stres kan. Habis tu dia makan pun tak cukup. Dia orang lain boleh makan tapi dia tak payahlah makan kan, tak ada mood nak makan. Pagi makan biskut 2 keping je. Buka puasa pun tak sedap nak makan. Makan ikan, ish tak makan ikan, tak suka, makan sayur je. Tapi masak untuk family. So, badan tu jadi penat. So, hormon kortisol pun naik turun dengan kacau bilaunya. That causes, itu menyebabkan, period tu tak betul lah. Sama ada lagi banyak ataupun lagi sikit. Untuk saya tutup cerita dia. So, sekarang minggu ketiga korang cuba buat penilaian ringkas. Bukan nak buat exam, tapi untuk bagi korang tahu di mana keadaan korang sekarang. Cuba jawab 5 soalan. Yang pertama adalah 1, lepas berbuka korang terus rasa sangat mengantuk dan kepala berat atau masih boleh bergerak sikit? Yang kedua, siang hari pemikiran jadi kabur atau masih boleh fokus dengan baik? Yang ketiga, badan rasa lembab dan letih sepanjang hari atau rasa bertenaga walaupun berpuasa? Yang keempat, perut makin selesa ataupun makin meragam? Kembung, rasa aduh sesenak lah dan sembelit. Yang kelima, kalau korang head minggu ketiga ni, kitaran head ni lebih lancar atau terganggu? Ataupun korang baru nak mula puasa? Selamat kembali. Kalau masih belum sampai kitaran head, tahniah, korang mungkin selamat. Okey, kalau jawapan korang ke arah okey, itu tanda badan mula bagi hasil. Teruskan. Jangan tukar banyak-banyak. Kalau jawapannya banyak ke arah tidak, tak apa, boleh lagi dapat manfaat puasa. Ada lagi beberapa hari.
Ikut je saranan saya. Tidur, makan, gerak. Saya akhiri dengan ayat ni. Minggu ketiga adalah minggu hasil. Badan akan bagi tindak balas daripada apa yang kita layan. Bye.